Sebab Joey Daud, saya percaya masa Ini dengan dia, Lonceng Emas. ini memang dia susun dia. So aku pernah sound dia. Kau bagi aku bakat macam-macam ni, apa yang aku nak buat ni? Aku boleh berlakon, aku boleh kononnya lah, boleh menyanyi, aku boleh melawak, aku boleh melukis, aku boleh macam-macam ni. Mana satu aku nak buat ni? Kau membebankan aku ni, rupanya dia dah susun cantik sebenarnya. Faham. Okey, lepas dapat berlakon tu dah banyak itu, dari situ aku belajar. Mau belajar. Belajar, aku fikir balik, sebenarnya kalau kita melawak ni, terapi orang tau. Ya. Dan aku panggil diri aku bukan pelawak, aku panggil diri aku adalah perawat. Kadang orang Apa? bila perawat. Perawat, okey. Bila orang melihat kita, kita tak tahu dia tengah susah, dia tengah ini. Bila dia nampak kita, dia terus macam dia happy. Hilang dia punya sengsara, hilang dia punya masalah. Kita terapi, macam macam terapi. Dan secara tak langsung aku terapi diri aku, menghilangkan aku punya benda-benda yang negatif. Yalah, bila orang tersenyum, kita pun rasa Yes. senang. Yang paling penting bagi manfaat pada orang. Betul. Baru aku jumpa benda tu. Okey. Dan selama aku hidup, aku pegang dua barang ni, motor daripada arwah bapa aku. Mas tu dia tengah marah anak-anak dia, dia kata, aku kerja untuk hidup, tapi hidup aku bukan untuk kerja. Masa tu aku tak faham lagi. Lagi satu dia cakap, jangan betulkan yang salah, jangan salahkan yang betul.